Hai, Assalamualaikum. Aku Fahmi dan aku baru habiskan 9 hari dekat Jepun. Bukan habiskan masa lah, luangkan masa. Okay, jadi aku hari ni excited gila nak buat haul Japan haul. Haul ni maksudnya macam nak tunjuk barang-barang yang aku beli. Bukanlah flex, macam nak tunjuk je barang-barang yang aku beli hari kejadian tu. Jadi video ni akan keluar sebelum video-video aku kat Jepun. Sebab untuk buat video ni aku tak buka lagi barang-barang tu. Barang-barang yang aku beli kat sana lah, aku memang tak buka lagi. Jadi aku memang tak sabar gila nak buka. Aku memang refrain, aku memang tahan diri aku untuk buka. Jadi untuk bagi member aku secepat mungkin, dan untuk aku guna barang tu juga, aku kena buat video ni. Jadi ni first time aku melencong luar negara pakai kapal terbang. Sebab kalau haknya itu aku pakai motor, pakai van macam tu je. Tapi ni aku pakai kapal terbang dan aku masih simpan lagi tiketnya. Hai Asia je pun. Aku tak asingkan ikut mana-mana kedai. Kemungkinan bersepah sikit, tapi ya, aku akan cuba yang terbaik. Setelah sekian lama, mari kita tunjuk barang pertama yang kita beli dekat Kofu dulu. Kat Kofu aku tak banyak beli pun, tapi dia dikira dekat Don Quijote lah. Ini adalah barang yang aku beli dekat Kofu untuk kawan aku. Tawan, siapa ni? Hinata from Haikyuu. Okay, sebab dia minta beli dan aku video call dia, tanya nak yang mana, yang murah ke yang mahal. Dia nak yang mahal. Yang ni dalam 1000 lebih yen kot, hampir RM40. Seterusnya kita alang-alang kita dah tunjuk barang-barang dekat Don Quijote. Kita tunjuk semua barang kat Don Quijote. Aku memang tak buka lagi. Dia memang kalau macam kat Don Quijote kan, open tax free. Itu maksudnya ada yang kata tak boleh buka, dan aku tak buka. Ada setengah yang aku dah buka. Tapi buka hati lah. Ni makanan-makanan kebanyakan dalam ni. Enggak. Jadi boleh cakap yang pertama ni makanan lah. Makanan pertama yang aku nak jadikan buah tangan. Benda tang ni lah. Benda tang ni sedap. Aku pernah rasa, tapi kemungkinan jadi buah tangan. Ni kawan aku minta, aku tak tahu sedap ke tak. Tapi yup, tahu kan benda ni, dia macam kena celup-celup apa benda dah. Sama lah, ni pisau warna biru. Aku nak rasa tak. Aku beli 4 untuk beberapa member kat Johor. Aku beli sebab nampak sedap. InsyaAllah okey. Sebab tak ada bahan-bahan yang kulit. Aku beli 2. Don Quijote ni boleh kira kedai yang famous lah di antara pelancong-pelancong luar negara. Dan lagu dia paling orang ingat, Don Quijote. Ni aku tak tahu kenapa aku beli. Aku tak pakai pun, tapi aku akan pakai insyaAllah. Ni sunscreen. Oh, aku lupa aku beli benda ni. Coklat. Ya, ni rasa strawberry punya. Aku dah coklat ni sedap. Aku nak pun, aku tak rasa lagi. Dan benda ni member aku cakap sedap, dan aku akan try. Benda ni lebih kurang macam kalau Maggi kan. Dia macam Maggi cup, tapi kita kena faham tak? Dia benda ni kan, benda yang kecil ni kita boleh penyek-penyekkan dia jadi macam kentang putah. Wish, macam menarik tak? Beli 2 juga. Okay, habis. Barang-barang kat Don Quijote yang lain ialah ini makanan. Lepas ni makanan terakhir untuk dekat Don Quijote. Woi, aku tak tahu apa, tapi nampak sedap. Dalam dia ada kacang merah. Manju. Dia panggil kat sini manju. Fokus. Manju. Ya, comel. Apa Cikawa. Cikawa. Ni kata banyak gila dan comel gila. Ni pun sedap juga. Aku dah makan satu, yang kuning. Kuning perisa butter. Ni dekat Family Mart ada, tapi tak silap aku coklat je kot. Strawberry aku tak pasti. Tapi aku beli je untuk keselamatan. Beli sebagai buah tangan. Strawberry dan butter. Ada juga macak dengan apa tak satu lagi, tapi tak halal ke lagi mahal lah. Lagi mahal kot. Lepas tak beli. Ini makanan aku, kegemaran aku sejak aku kecil. Sebab mak aku dulu ada kerja kat Jepun. Jadi bila dia pergi Jepun, dia akan beli ni. Nama dia tu. Sekejap aku baca. Tak, aku tak boleh baca. Shoso. Lebih kurang macam tu lah. Ni sekejap.
Oh my god. Sebelum tu ada satu je souvenir aku dah bagi, iaitu ni. Satu kat tengah ni. Mana pergi Jepun boleh beli, wajib beli. Dan untuk korang yang macam beli di Jepun, lepas tu macam makanan-makanan tu macam korang tak beli sangat kan, jangan risau. Dekat airport ada barang baik punya, dan kebanyakan barang lagi murah kat airport. Ada Don Quijote juga. Tu dekat Haneda lah, aku tak tahu dekat airport Narita, dekat Osaka lah, aku tak tahu. Tapi kat Haneda memang lengkap tu. Haneda Terminal 3, Terminal 1 dengan 2 apa lagi lengkap aku rasa. Ni ada satu kedai teh dengan kopi aku rasa. Tapi nampak menarik bosku. Buat 3 ni. Satu perisa Rooibos and Rose, satu perisa caramel, satu lagi perisa apple. Aku nak rasa, sebab aku nak buat video ni secepat mungkin. Aku nak rasa semua benda. Green tea yang paling murah dekat airport juga aku beli. Aku nak try. Sambung pada Don Quijote yang lain. Barang-barang Don Quijote yang lain aku beli ialah tada, tumbler. Sekejap, aku dah buka tu. Warna hitam, handsome, matte dan premium. Jenama gajah. Bukan gajah duduk, tapi ni aku ada punya nama. Nama ni. Okay. Dan aku rasa kualiti dia sangat elok aku rasa ni. 480 ml. Hot and cold. Sekarang kita pergi dekat Nintendo pula. Bag pun aku tak buang lagi. Kat sini ada muka Link. Okay, Nintendo Tokyo. Satu aku beli macam PS-box. Aku rasa case, casing boleh masuk. Target aku sebenarnya nak masuk ni je. Dia boleh muat calculator. Maksudnya dia akan jadi casing PS-box aku. Dengan pin. Boh dekat bag ke, boh dekat bini ke. Bukan bini. Bukan bini. Bini is wife. Bini. Ni bini. Dan ni satu contoh yang aku dah buat. Ghibli Studio punya. Ni No Face, ni Totoro. No Face, Totoro dengan anak dia kat atas. Bukan anak dia, aku rasa kawan dia. Aku dapat dekat airport juga. Dan bini ni aku sempat beli hari last. Sejuk-sejuk hari last baru aku beli bini. Aku buat dekat pergi kedai Hard Rock. Teman mak aku je. Dia beli apa tu namanya, dia beli hadiah untuk kawan dia. Lepas tu alang-alang orang pergi Hard Rock beli baju. Aku beli apa? Aku beli ni. Pak John Wick punya yang chop tu. Kalau korang tengok John Wick, korang tahu chop ni. Memang wish. Dia tu memang takkanlah kita nak beli John Wick. John Wick tu aku rasa kat mana-mana ada. Jadi aku beli ni juga, iaitu pin Ueno. Ada dah tulis Hard Rock Cafe Ueno. Ya, Ueno Tokyo. Sebab apa aku beli Ueno? Sebab hotel yang aku duduk ni, stesen dia ialah paling dekat Ueno. Ada satu kedai ni. Ni je plastik yang aku simpan. Yamashiroya. Kalau korang peminat-peminat anime, peminat Godzilla, peminat animated cartoon lah, banyak kat sini. Tapi aku nak cari Berserk punya figure memang susah lah. Okay, Yamashiroya aku beli 2 fridge magnet untuk member aku. Memang dia kata kalau kau pergi luar negara, belilah fridge magnet. Mak aku minta, mak dia minta, bukan mak aku. Yamashiroya ni aku tak beli banyak barang sangat pun. Yamashiroya ni aku beli stiker. Aku nak buat medal macam aku nak letak dekat baggage aku lah. Yang aku cakap aku dah pergi luar negara. Aku dah pergi. Gurau. Ada satu kejadian tu, waktu dekat Don Quijote, aku nyanyi dalam lift. Sebelah mak aku kat sebelah. Lepas ada 2 orang mak saleh kat belakang. Aku nyanyi Donkey. Aku macam nak kurangkan kekerokan lah. Sebab hari atas aku fikir tu bukan Jepun, jadi dia tak kisah. Lepas tu masa aku nyanyi tu, mak aku tok suruh aku diam. Sebab mak aku dah biasa dengan culture kat Jepun, memang diam saja. Jadi aku nyanyi tu, orang belakang pun nyanyi kak. Jadi okay, thank you mak saleh kat belakang. Lepas tu ada juga main gachapon. Bukan gachapon sangat pun, bayar ambil di mana-mana. Ni dekat Nintendo. Collectible. Sekejap, di mana ni dulu. Ni semula yang ada
kat situ. Aku sebenarnya target warna merah tapi tak apalah. Warna merah ni, merah 3 cantik tapi aku dapat yang ni. Ni keychain aku memang nak pakai pun, jadi tu yang aku macam nak buat cepat. Orang kata hilang satisfying. Kau dengar lipat ni. Tengah lipat. Subhanallah. Okay, seterusnya gachapon yang aku main memang menarik minat. Tada! Ya, apa main? Rim Creator. Bukan kaling-kaling. Rim Creator. Yamashiroya tu aku beli lagi lah. Ni salah satu blushie yang kawan aku minta. Dia minta ni sebab dia kata aku nak picit-picit Kurama tu. Dan ni aku memang tak buka lagi. Mak aku kata benda ni viral. Jadi aku pun, viral ke? Biarlah satu. Mak aku ambil 2 kot, ke 3. Okay, kita buka. Ni barang-barang dia boleh dapat. Aku macam itu kata aku macam nak yang ni. Okay, jap. Apa function ni? Glow in the dark. Ni ruangan rata. Tada. Oh my god! Wow! Satu benda yang aku lupa nak bagi tahu. Mendatang ni glow in the dark. Hai, mengerikan pun ada. Nampak comel pun ada. Jom gerak. Barang yang Yamashiroya yang lain aku beli ialah Stokin Bimo. Stokin Bimo Adventure Time. Ya, korang tahu Adventure Time. Ni kedai Ghibli juga. Tapi aku beli satu barang je sebab banyak barang dah habis. Tujuan aku nak Ghibli. Aku nak beli satu Pestbox tu. Dia kucing kuning tu. Tapi aku tak ingat. Tapi aku tak jumpa. Jadi rasa aku beli Pestbox link je lah. Ni aku beli ni. Ni boleh sangkut. Ya, ni boleh letak duit shilling lah. Lepas tu belakang ni boleh letak kad. Tapi aku rasa kad tak penting kalau aku nak letak luar. Kalau aku nak letak dalam baru aku letak kad penting kat belakang ni. Ni bag ni pun sama. Bag ni aku dengar viral. Beli kat Uniqlo. Dekat sini aku cek hari tu harga dia RM99. Kat sana aku beli dalam 88, 87 macam tu. Ya, ini bagnya. Bagnya kali air. Dan tepi tu boleh zip. Dia boleh laraskan lah. Nak masukkan apa. Takkan aku guna bagus. Dan ni gachapon aku beli dekat airport. Ni aku target sebenarnya berjalan kaki. Sebab aku suka berjalan kaki punya. Sebab aku memang suka berjalan kaki kat sana. Tapi dapat ni okey lah. Dekat Malaysia tak ada. Malaysia tak ada basikal punya kot. Aku tak tahu. Selain tu dekat airport juga aku beli. Tada! Dia bag kecil yang boleh besar. Besar ni. Ni buat pergi speed mat dekat sebelah rumah, elok lah. Lepas tu paling tak boleh dilupakan untuk Muhammad Fahmi Idham ialah kedai buku. Sanseido. Banyak dah ni bukan barang-barang kat kedai buku pun. Aku tunjuk barang-barang yang bukan kedai buku tu dulu je. Ni kat kedai RM3 aku beli. Aku rasa ni Eki tu stesen kereta api. Yang ni aku beli kat satu kedai kat Shibuya. Kedai Shinchan. Dia dekat-dekat dengan Shibuya Crossing tu lah. Dan ini buku yang aku membazir beli. Aku ingat nak ambil chop-chop kat sana. Last aku lupa bawa hari seterusnya. Dan aku beli satu lagi buku yang mana ada chop. Tapi dapat 2 je lah. Aku tak apa banyak pun sebab kat sana. Satu tu dengan ni kawan korang punya tiket. Sisipan lagi bosku. Barang dekat kedai buku tu ialah yang aku beli kat sana lagi murah. Mungkin tada. Buku Karikai no Takagi-san dah. Ni dia kata akan ada movie yang keluar. Okay, dua ni yang mana 700 yen satu. 700 yen bersamaan dengan RM1 memang dengan mahal. Lepas tu kalau jual kat Malaysia tak silap RM40-50 lah bahasa buku. Ya, apa panggil buku planner. Tapi yang peliknya dia bukan pelik, dia memang culture kat sana. Dia start pada bulan 4.
Bulan 1, 2, 3 2026 tu. Sebab apa? Sebab musim diorang memang start daripada bulan 4. Dan itu tak silap aku masa musim Sakura ataupun musim Spring. Kira dua tu lah. Dan ni barang daripada Shibuya yang aku beli. Yang ni memang aku rasa membakar duit. Tapi tak membakar sangat. Secara jujur murah. Memang murah. Hanya Foga. Ni aku dah buka. Ya, hanya Foga. Apa aku beli? Sebab aku nak balancekan dengan yang ganas, iaitu Ling. Ya, Ling. Yang biasanya dapat batu ni sekali. Dapat ni. Dia dapat dengan batu sekali. Dia dapat dengan batu sekali. Okay. Di mana kalau aku tengok, memang harga dia jauh beza lah. Kalau dekat Malaysia, bukanlah jauh beza sangat pun. Tapi ada bezanya lah. Aku ni bukan pengumpul figure pun. Tapi ada je. Kat atas ni ada Gundam Barbatos MG punya. Dengan Silver Relic. Kat atas dia tengah tenung aku sekarang ni. Barang lain beli dekat airport ialah ni, Japan. Ni boleh tampal. Tengok, dia boleh tampal dekat mana-mana. Kat phone ke, dekat baju ke. Dengan syarat kena setrika. Ya, setrika. Biasa ni barang banyak aku minat lah. Kedai 100 yen punya, dia jual 500 yen, RM5 untuk casing ni. Tak aku. Ni casing apa? Ni casing apa? Ni casing Nintendo. Okay. Ni casing Nintendo. Kita telah masukkan Nintendo. Aku tak pernah try daripada itu kan sebenarnya. Itu salah satu kegunaan stiker. Kita boleh tampal kat mana-mana macam ni. Antara semua-semua kedai tu, kedai ni memang aku pergi hampir setiap hari, iaitu Yodobashi Kamera. Yodobashi ke Yodobashi. Tapi asal aku beli dua barang ni je. Tu earphone. Sebab aku beli earphone ni sebab aku dah tukar Android. AirPod aku memang dah jarang sangat guna, dah tak boleh pakai kan dengan ni Samsung. Jadi bila macam tu aku belilah baru. Dan dia dari Jepun. Jadi aku macam ala-ala nak Jepun ni, belilah Jepun punya. Yo, yang penting ada noise cancellation dengan ni suara sedap lah. 540 kan. 500 yen bersamaan dengan 30-40. Dekat Malaysia memang 50-60 je tu. Dekat airport lagi murah 1,400. Tapi tak apalah. Jam ni kenapa aku cakap legend? Sebab Barack Obama pun pakai bosku. Okay, last sekali barang fashion. Barang fashion baju full kita. Ni kat kedai ni dekat Asakusa. Bukan Asakusa. Apa? Dia undi, boleh zip. Kain dia macam kain baldu, tapi bukan kain baldu. Sebab apa aku tahu? Sebab aku takut aku kan duduk asrama, mana boleh basuh. Aku mana reti basuh baldu. Lepas tu tanya, boleh ke basuh macam biasa? Dia kata boleh je. Ni kain dia tiru baldu. Lepas tu belakang ni memang cantik lah. Barang fashion satu buah. Buat aku ni je lah. Spoil 3. Ni ayah kata seluar rempit. Seluar rempit Jepun. Ada tulisan-tulisan power of bekerja. Kasut dekat GU. Ni boleh sekali dengan bini tadi. Last, barang ni adalah antara yang menarik juga. Dua barang yang menarik. Ya, ini sini dekat Don Quixote. Sebab aku pergi Mapuji, aku nak buat minum teh green tea. This is the greatest one tu. Aku beli dekat Kamakura. Ni memang nice. Sekali Jepun. Dan yap, this is thing bro. Asyik ada tali. Ada satu yang tak ada tali, tapi aku boleh ada tali. Dan tali ni pun sebenarnya dah buruk lah. Tapi aku kita ambil. Aku nak buat sama ada untuk ada tulisan ni, tapi aku tak pasti apa maksud dia. Aku mungkin akan buat pasu pun tempat air. Tadi sebenarnya ada lagi beberapa stiker, tapi macam terlalu banyak dah ni. Jadi itu je lah barang-barang yang aku beli.
Dan cakap ada penyesalan, ya ada penyesalan lagi. Dan aku akan pergi lagi, aku akan beli barang yang aku menyesal aku tak beli tu, InsyaAllah. Tapi yep, memang gila. Tapi duit pun kena gila. Fun memang banyak, sangat best. Jepun memang best, tapi duit pun kena best. Nanti korang tengoklah hari-hari aku kat sana. Ada beberapa hari yang aku buat video, ada beberapa hari yang aku tak buat sangat video. Tapi yep, aku akan cuba yang terbaik. Okay, sampai jumpa. Panik.